Bayangkan kau ada kunci untuk pergi ke universe lain and kau jumpa diri kau dengan versi yang jauh lebih baik dekat universe tu. Adakah kau akan stay dengan diri kau yang sekarang ataupun kau akan ambil alih tempat dia? Dark Matter, cerita ni mengisahkan pasal Jason Dyson. Dia ni seorang profesor fizik. Kehidupan dia ni sangatlah bahagia, ada kerja yang stable, ada bini and ada anak seorang. Sampailah satu hari tu ada seorang kawan lama dia ni contact dia untuk ajak lepak. Masa lepak ni tak ada masalah pun, tapi bila dia nak balik tu dia kena culik and dia ditidurkan. Bila dia terjaga je dari tidur, dia sedar yang dia ada dekat dalam satu compound. Tapi yang peliknya, semua orang yang ada dekat situ semua kenal dia, tapi dia tak kenal seorang pun yang ada dekat dalam tu. So malam tu dia cuba larikan diri and cari jalan balik. Tapi bila dia sampai je rumah dia tengok anak bini dia semua tak ada. Yang tinggal dekat dalam rumah tu orang lain. So bila dia kaji barulah dia sedar yang mungkin dia ni berada dekat dalam universe lain and orang yang culik dia tu sebenarnya adalah diri dia yang originally daripada universe yang dia tinggal sekarang ni. So nak tak nak si Jason ni kena cari jalan and kena lalui macam-macam benda untuk dia balik ke universe dia sendiri. Cerita ni personally aku suka dia punya premise yang agak menarik pasal seorang profesor kena culik pergi universe lain and dia cari jalan macam mana untuk dia balik ke universe dia sendiri. Untuk plot cerita ni pada aku dia biasa-biasa je. Dia tak ada plot twist yang gila-gila. Tapi walaupun plot dia tak ada plot twist yang pecah kepala, aku rasa plot cerita ni dia still kekuatan untuk cerita ni sebabnya dia nak tunjuk macam mana si Jason ni nak kena hadap universe yang lain-lain setiap kali dia buka pintu. Cuma pacing cerita ni gila bapak punya slow sebabnya dia fokus on karakter si Jason ni. Dia nak tunjuk struggle Jason ni macam mana dia nak balik ke universe dia. Untuk cerita Dark Matter ni aku rasa dia okey lah untuk layan santai-santai. So kalau korang suka cerita pasal multiverse ataupun cerita yang fokus on character development ataupun korang suka cerita yang bermain dengan emosi, korang boleh layan cerita ni ada dekat Apple TV.